Hi guys. So, hari ni aku nak share dengan korang satu lagi unit dekat Bungalow Estate ni yang menarik yang korang boleh consider. Okey, ni rumahnya. Okey. So, rumahnya standard semua adalah 7,000 square feet, 7 bilik air. Okey. Samalah, sama. Betul. Okey, bezanya unit ni, okey, depan dia ada TNB ni dan juga bukit ni. Bermakna depan korang tak ada rumah lah. So tak ada jiran, whatever belah depan, tepi still ada. Okay, and then depan ni, nampak ni? Tangga-tangga ni kalau korang datang time hujan, sangat cantik. Air jernih turun sini. Sebab kalau korang tengok bukit ni right, dia bukan bukit yang tanah merah tau. Dia mostly adalah batu. Bukit ni dia bukit batu. So that's why area sini dia tak worry pasal landslide. Landslide ni bila tanah merah. Ni batu. Kalau korang tengok dia pun dah tereskan atas ni. So dia tak curam. Sama juga belakang sana, dia dah tereskan dan dia adalah batu. So this is one thing you can consider, depan tak ada jiran. So unit ni available, unit sebelah pun available. Sebelah lagi lah direct. Okay. Now, ni depan dia kan. Ni dia punya living, dia punya entrance. This is your punya car porch. Okay. Ni korang punya land belah tepi. So dia sangat lebar dan okay, zoom in sikit. Nampak? Rumah korang dah sama tinggi dengan bukit-bukit dekat depan sana. Ni rumah kan? Ni depan tadi. So dia belah sini. Nampak? Tanah pun sangat panjang. Dah all the way sampai belakang. And dia open terus ke this side. So you can see the masjid over there. Okay. Ni rumah sebelah, rumah sini. Okay, belakang ni pun adalah bungalow estate juga. Sini semua akan jadi bungalow. Bezanya belakang ni dia lagi rendah, nampak? Tinggi, rendah. So tak adalah the block you guys punya view. And this side dia lagi berangin. Nampak? Dia tak fully block. Okay, dia lagi berangin belah sini, nampak? Nampak bukit-bukit ni semua dia dah tereskan. So bila tereskan, dia tak adalah risk tanah runtuh sebab dia batu. I show you sini, nampak? Nampak? It's batu tau. Bukit sini semua bukit batu. Batu. Dia bukannya bukit tanah merah. Nampak belah sana, projek sana pun dia orang teraskan. So area sini sebenarnya dia lebih banyak batu. So risiko untuk landslide, so nak landslide dia kena ada tanah, kena banyak tanah. Kalau batu dia tak slide, dia rolling. So dia kurang lah risiko, bukan kata tak ada, dia kurang. Ini kita dah buat mitigation plan. Nampak ni? Nampak ni? Ni semua untuk alihkan air hujan. Yang kita nampak selalu longkang kecil biasalah. Longkang yang ni lagi besar. Belah tepi ni dah ada juga. Ni yang biasa kan. Ni kalau yang bulat-bulat ni, dia lagi dalam. Untuk alihkan semua air hujan, nampak? In the end dia akan masuk sini. Sudah akan masuk sini. Ni semua ada, nampak lubang-lubang ni untuk alihkan air hujan. Sini dia punya longkang besar. So you guys tak perlu risau tanah runtuh, air tak ada tempat nak pergi. Sebab area sini dia dah well design. Okay, developer kita tahu apa yang dia buat. Dia memang faham lah apa yang orang akan risau, tanah runtuh ke air hujan, nampak? Sampai sini pun semua dah ada. Biasanya rumah longkang depan je. Ni tak. And then dia covered lah. So guys, kalau korang nak tengok bungalow di U10 Shah Alam Private Bungalow Estate. Sebab kat sini nampak semua bungalow. Ni fasa-fasa yang lama. Design dia lebih kurang, tapi owner banyak dah renovate, nampak? Dia buat dia orang punya design sendiri. Ada yang tengah renovate. Ni yang latest one. Okay, dah siap. Okay, boleh terus dapat kunci.
And then you guys boleh terus start renovation and ID. So harga bermula daripada 2.7 million. Nampak sana? Dekat dengan bukit. Okay, bukit. Harga from 2.7 million sahaja. Okay, boleh contact saya sekarang. Thank you.